Okay, Ustaz nak bagi tahu, kelas Diamond ni dia bukan untuk sebulan satu lagu tau. Kita latih sampai dapat. Okay. So mungkin kita tengok macam mana awak punya performance. Kalau tengok by IT kan, kalau by IT ni sebab kita dah masuk intermediate punya, dan kita nak dapatkan skill untuk membaca dengan baik. Okay. Jadi dia mungkin akan makan masa dan mungkin dia bukan 7 bulan. Okay. Mungkin 9 atau setahun, tengok macam mana. Okay. Sebab Ustaz nak awak sampai boleh baca. Boleh baca macam mana? Boleh baca macam nak masuk pertandingan punya style. Nampak Okay. So satu mujawad ni, awak dah masuk dalam bidang mujawad ni, kira dah separuh jalan. Jadi kalau separuh jalan masih lagi baca style asas, kalau asas tak apa. Okay, macam gold, macam apa? Emerald kan? Macam emerald. Awak baca okey, dapat lepas sikit boleh lah. Tapi masuk dekat intermediate ni awak kena ada latihan harian. Okay, macam Ustaz bagi tahu, ada latihan harian. Contohnya awak baca ni untuk kemahiran dulu. Mahir untuk bunyi harakat. Okay, harakat satu bunyi dia macam mana, harakat kedua, harakat ketiga. Pastikan awak latih sampai awak boleh baca dekat ayat-ayat, setiap ayat. Okay, ayat panjang boleh, ayat pendek boleh. Okay, contoh ayat pendek, bayati harakat pertama. Cuba Dinish buat, boleh buat? Surah Mutafifin, harakat pertama, ayat pertama. Dinish? Ada tak? Ya, Ustaz. Okay. Cuba awak buat harakat satu bayati dekat ayat pertama surah Mutafifin. Wailul lil mutaffifin. Cuba try. Cuba je. Salah betul tu itu lain cerita. Awak buat je dulu. Cuba. Boleh Dinish? Tak boleh lah Ustaz. Okay, awak cuba dulu. Awak bayangkan bunyi harakat pertama. Bunyi dia. Cuba. Wailul lil. Wailul lil mutaffifin. Boleh? Bagus. Okay, cuba Iza sambung harakat kedua. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Buka Quran. Ustaz, boleh saya pergi tandas? Boleh, silakan. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay, sambung surah Al-Mutaffifin ayat kedua, harakat kedua. Jadi wailul lil mutaffifin. Okay, sambung. Surah Al-Mutaffifin ayat kedua. Dapat tak? Saya cuba Ustaz. Coba bayangkan bunyi dia dulu. Na 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 na. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Na na na. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Bagus. Hujung tu je. Awak kena hujung tu awak nak dapatkan dia harakat kedua. Harakat kedua ni dia tak tinggi sangat. Na gitu je. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Lembut je. Apa? Bunyi dia. Cuba sekali. Alladzi. الذين إذا اكتالوا على
الناس يستوفون. Okey, bunyi untuk harakat kedua cuba awak ambil yastaufun saja. Bunyi harakat kedua dia ada 3 gerak. Mula mendatar, lepas tu menurun, lepas tu mendatar balik. Yes, yes, mendatar. Tau, turun. Fun. Tu hujung harakat kedua. Na, 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 na. Cuba yastaufun. Yastaufun. يستوفون. Sikit lagi, awak kena gerak pantas. Yastaufun. يستوفون. Bagus. Cuma tau. Tau tu cuba awak kemas sikit. Tau, 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 fun. Cuba. Yes. يستوفون. Yes. Nampak Itu bunyi harakat kedua. Kalau masuk harakat ketiga, bunyi dia mesti naik sikit. Na, 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 na. Awak dapat bunyi awal, dapat bunyi akhir, tengah-tengah tu tak apa sumbang, tak ada masalah untuk for first. Okey. Pastikan awak kena mahir bunyi awal dengan bunyi akhir. Okey? Nampak Harakat pertama, bunyi awal macam mana? Oh, ya. Na, na, na. Bunyi awal? Na, na. Tu bunyi awal. Bunyi hujung? Na. Tabarakalladzi. Tabarakal. Na, na, na. Tu bunyi awal. Bunyi hujung, tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja. Dia mesti naik turun. Jadi kalau untuk nota qad aflahal, qad aflahal mu'minun. Sama tak? Sama. Nampak? Jadi bunyi awal dan bunyi akhir. Na, na. Kalau awak dah mahir awal dengan akhir, ayat tu pendek macam mana pun boleh bawa. Dan harakat pertama. Yaumin sorry, itu harakat 4. Liyaumin azim. Allah Akbar. Tu harakat 4. Kenapa? Masuk angka 4. Kenapa angka 4? Mu'minun. Bunyi dia mesti azim. Jadi liyaumin azim. Ayat pendek. Masuk ayat panjang. Yaumai يوم يقوم الناس لرب العالمين. Bunyi awal dan akhir. Masuk harakat kedua, bunyi awal dia mesti mesti lembut. Okey. Harakat kedua awal dia mesti lembut. Harakat pertama dia cergas. Okey, bunyi cergas. Harakat kedua allazi. Okey, dia akan guna suara hidung. Allazi. Sama juga dengan ayat-ayat lain. Wa idza alla yadhun. Nampak? Bunyi harakat kedua. Bunyi hujung ataupun simple allazina idza iktalu 'alan nasi
yustawfun. Bunyi dua. Okay. Sama juga kalau awak masuk ayat 3. Wa idza yuhsirun. Tu bunyi harakat kedua, nampak Kalau awak faham permulaan dia dengan akhir dia, masuklah ayat mana pun mesti boleh buat. Okay. Baru harakat 1, 2, 3. Bayati ada 7. Jadi harakat 4 pula bunyi dia macam mana. Gitu, nampak Okay. Ni ambil harakat 1, 2, 3 dulu. Okay. Minggu lepas masuk 4, 5. Jadi kalau ikutkan, hari ni Ustaz nak masuk harakat 6 dengan 7. Tapi mungkin kita sambung 3 hari bulan. 3 ataupun 10 hari bulan Januari. Okay. Baru masuk tahun baru kan. Jadi mungkin cuti lah kot. Okay. 3 hari bulan tu. 10, 17. Ustaz kita tak cuti. Sebab ada kelas ganti. Ada kelas ganti. Jadi 3, 10, 17, 24, 31 ada kelas. Petang je. Lepas petang tu nak buat apa, buat lah. Okay. Apa? Bunyi harakat 1, 2 dan 3. Alright. Ni mana yang lain ni tak datang lagi ni? Tak, kalau macam nak kena pasti dia punya nada tu yang susah. Kalau kalau Ustaz bagi yang macam ayat tu kan dah hafal, boleh lah juga. Bila nak kena pasti sendiri tu yang macam ada bunyi tu tak reti nak kena pasti. Yalah baru hari ni. Baru hari ni Ustaz bagi tahu. Okay, jadi dia akan makan masa sikit. Ustaz nak mahirkan Bayati ni berapa? 3 bulan. Bayati saja. Dua kali seminggu. Bayati saja. Masuklah ayat-ayat ni. Tapi Ustaz belajar kat sini. Belajar daripada Al-Baqarah. Jadi ambil jadi ambil daripada Alif Lam Mim lagi. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Pak, pendek tak hudal lil muttaqin ni? Pendek tak? Dua perkataan je. Tapi sebab dia ada durasi. Hudal kita kena cekap bila kita nak masuk burdah ataupun alunan dia. Hudal lil muttaqin. Jadi Ustaz latih baiti daripada sini, ikutlah sampai 7 harakat. Lepas tu masuk muka sebelah. 7 harakat lagi sekali. Habis 7 harakat lagi. Habis 7 harakat lagi. Habis 7 harakat lagi. Nampak? Itu untuk pemantapan bayati. Nak bagi tu 2 bulan 1 lagu. Kau-kaunya Ustaz bagi nanti. Okey, nampak jadi itu cara dia. Tapi Ustaz dulu ambil apa nama tu, dia setiap 4 muka surat dia akan ada satu tanda tau. Tanda ni macam 1, 2, 3. Ustaz akan start ada tanda ni. Jadi mulalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Harakat 1. Ayat panjang.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Kalau ayat tu pendek, kita akan gantung dia. Kalau panjang, kalau panjang 3 fasa. Data turun data. Yastawfun. Dia lembut sikit. Tapi kalau tak ada mat arid disukun ataupun tak ada mat yang selain daripada mat arid disukun tapi dia berdurasi 2 harakat dan lebih, kita terus mendatar. Mirrabbihim. Habis. Kalau harakat ketiga, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Habis harakat 3. Tapi ni ayat panjang. Awak dengar pun pening kan? Okay. Jadi kita ambil ayat yang pendek je. Surah Mutaffifin pula dah. Surah Allahumma salli ala Muhammad. Surah Al-Mu'minun. Okay. Ustaz share sekejap. Okay, dapat Jadi untuk latihan, cuba sebab kalau Ustaz nak bagi yang tu agak susah sikit. Nanti bila habis intermediate, bila orang masuk advance, baru kita akan tak pakai nota lagi dah. Kita akan terus pakai Quran. Maknanya kita terus pakai Quran macam Ustaz bagi tahu tadi. Okay. Terus susun. Macam mana kita nak olahkan dekat tempat-tempat yang random. Kalau macam gini, dia ada susunan. Yang Ustaz dah susun, okay, yang Ustaz pernah belajar, Ustaz aplikasikan balik. Tapi yang kalau daripada Al-Quran terus secara random. Okay. Kadang-kadang benda tu pun kita tak expect. Boleh letak burdah. Ada bunyi burdah macam gini. Kalau macam gini masih lagi ada sedikit asas yang dinaik taraf. Contohnya harakat kedua, وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. Itu asasnya. Betul. Harakat kedua dia naik taraf dekat pertengahan. Maknanya dekat وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا. Sirajau tu kan pertengahan. Tapi tengah untuk intermediate dia naik taraf, dia bentuk bulat turun. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Faham? Dia sikit-sikit saja. Tapi bila ayat random ni, awak pun kita pun tak tahu boleh buat burdah kat situ. Nampak? Jadi tapi tahap tu tak sampai lagi, baru intermediate. Okay. Sebulan pun tak sampai lagi, insyaAllah. Alright. Jadi untuk pengetahuan, intermediate ni akan makan masa yang lama. Okay. Mungkin setahun suku. Alright. Tapi Ustaz just nak minta awak committed saja. Sebab awak dah separuh jalan. Okay. Sebab awak dah masuk ke fasa untuk latih skill membaca. Okay. Tak macam asas. Asas Ustaz baca, awak ikut. Ustaz baca, awak ikut. Tu je. Ustaz bagi tahu teori, awak kena buat sendiri. Ini Ustaz bagi teori, Ustaz akan paksa awak sampai awak boleh buat. Jadi bersedialah. Okay, baik, insyaAllah. Okay. Minggu lepas kita masuk harakat 4 dengan 5. Okay, harakat 4 dengan 5. Jadi untuk hari ni kita akan ulang balik harakat 1 sampai 5. Okay, kita nak dapatkan bunyi dia dulu. Bunyi harakat 1 sampai 3, lepas nanti kita akan proceed 4 dengan 5. Okay, bunyi untuk harakat pertama, kena ingat. Okay, pergerakan harakat pertama dia mesti rendah, datar, naik 3 fasa. Na,
Na, na. Ayat tu pendek ke panjang ke? Inilah bunyi dia. Na, na, na. Tengah tu kita nak olah tak kisah. Ada banyak burdah untuk bahagian tengah. Tapi bahagian permulaan dengan hujung, kita ambil yang dah ready made dulu. قد أفلح المؤمنون. Okay. Kena ingat dekat bahagian awal dengan akhir. Harakat pertama 3 fasa, rendah, datar, naik. قد na na na. قد أفلح المؤمنون. Hujung untuk harakat pertama ada 2 sahaja. Na 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 na. Okey, sorry, 2, 3. Dia akan mendatar dulu, lepas tu naik, turun, lepas tu turun habis. Na 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 na. Dia mesti ada mendatar dulu. Qad aflahal mu'minun. Dapat? Na 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 na. Alright. Na 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 na. Okay. قد أفلح المؤمنون. Harakat pertama. Jelas? Boleh? Masuk harakat kedua, permulaan dia mesti lembut. Gerak dia mesti lemah. Okay. Allazi. Dia tak kuat. Okay. Dia tak macam harakat pertama. Harakat pertama kita akan gunakan tenaga. Qad aflahal kita akan keluarkan tenaga. Harakat kedua, tenaga dia lemah pada permulaan. Allazi. Nampak? Awak kena main suara dekat lazi ni. Kena transfer suara tu dekat hidung. Tapi jangan bagi dia sengau. Awak bagi dia getar saja. Okay? Allazi. Bunyikan kat hidung. Gitu. Lazi. Tapi bukan entirely hidung tau. Hidung ni dia support sahaja. Support untuk nada suara lembut. Okay. Maknanya masih lagi ada bunyi daripada rongga mulut. Dengan di sikit sahaja. Okay. Seperti awak humming. Bunyi kat hidung tetapi suara awak masih lagi nak keluar daripada mulut. Allazi. Tapi ada bunyi sengau. Nampak? Allazi naum fi salatihim khashi'un. Okay, kat sini hujung tu kita susun, ambil yang sikit dulu. Okay, boleh. Jadi bunyi hujung ada 3 fasa juga untuk harakat kedua. Turun, datar, naik dan datar. Okay. Cuma yang ni ada ma'arid li sukun. Jadi khashi'un. Secara wajarnya Allahu Akbar. Secara jelasnya bunyi dia mendatar. Okay. Tenaga suara kita mendatar. Ingat kita ada 2. Yang pertama panduan suara, yang kedua tenaga suara. Panduan ni ibarat whiz. Dia tunjuk je suara tu nak pergi mana. Okey, tenaga daripada kita. Okey, kita yang bergerak ke destinasi tu.
Okey. Jadi kalau awak tengok dekat khosyi'un memang ada nada suara menaik tetapi tenaga suara dia mendatar. Okey. Jadi 3 fasa: menurun, mendatar, naik dan mendatar. Okey. Ataupun kalau nak simple, turun, naik, datar. Tapi ustaz lebih prefer awak ambil detail supaya awak tak pening. Turun, datar, naik dan datar. Khashi'un min rabbihim. Okay. So, kalau awak masuk dekat sini pun sama juga. Mu'ridun. Faham? Okay, itu bunyi harakat kedua. Okay, jelas? Boleh. Jadi, untuk harakat kedua, permulaan dia lemah. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Masuk harakat ketiga. Permulaan dia cergas. Okay. Dia seperti, dia macam nak masuk ikhtilal. Okay. Ini kita ambil harakat ketiga sama macam ni lah, macam asas. Kan? وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ Na na na. Itu bunyi harakat ketiga. Na na na. Walladhi. Oh, semua walladhi. Qad aflahal. Nampak? Bunyi harakat ketiga. Walladhi. Qul ya ayyuhal kafirun. Permulaan dia apa ni? Apa orang panggil dia bukan kuat. Nyaring Walladhi. Kita gunakan suara yang nyaring, bukan kuat. Kalau kuat walladhi, itu kuat. Kita pakai nyaring. Sama macam alladhi harakat kedua. Beza dia, alladhi harakat kedua ada support hidung. Walladhi tak ada. Walladhi, kita akan kedepankan rahang untuk dapat efek suara besar. Na na na. Walladhi nahum. Okey. Jelas? Itu harakat ketiga. Walladhi nahum anil lawi mu'ridun. Bunyi untuk harakat ketiga, dia mesti mula dengan bulat dulu. Okey. Okey, jadi awak pergilah mana-mana bunyi dia itu juga. Okey. Qul a'udzu bi rabbin nas. Itulah bunyi dia. Okey. Jelas Mesti apa? Bulat dulu. Awak mesti henjuk dulu. Okey. Jelas? Ada soalan tak? Okey. Apa tu? Saya nak tanya, saya selalu confuse yang macam bulat tu dia nak buat suara macam mana, selalu terconfuse. Yang macam bulat. Okey, bulat ni ada dua elemen. Satu, nada naik datar turun dalam satu lingkungan. Okey, sebab dia naik, lepas tu dia akan straight dulu. Baru dia menurun, betul? Naik datar turun dengan gabungan lonjak. Okey. Mu'ridu. Sorry, Bayati dia lantun. Mu'ridu. Na na na. Duhu. Okey, itu untuk nada suara. Campur dengan lantunan. Mu'ridun. Jadi kalau awak jumpa bulat, kalau awak jumpa bulat,
Okey, bentuk dia adalah elemen dia ada dua. Nada suara naik datar turun dalam satu lingkungan. Okey, dan juga lantunan suara untuk bayati. Okey. Sorry. Allazina hum fi. Okey. Ha ha ha. Lantun deng 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 deng. Kenapa dia bunyi ada dua kali menurun? Sebab ada anak panah warna biru. Kalau tak ada uh, uh, uh. Nampak? Lantun ada lagi satu nampak Alladzina hum fi sola. Jelas? Boleh? Masuk nak ambil skin ni letih tau. Okay. Boleh Ustaz dah mencungap lah ni. Okay. Dapat Ada soalan tak? Denish okey? Boleh buka kamera Denish? Dalam kereta. Oh dalam kereta. Oh. Dah cuti kan? Okay. Okay, baik. Tapi semua okey Tak ada soalan Okay, baik. Alright. Ustaz rekod kan? Banyak benda penting ni. Tak rekod. Okay. Assalamualaikum Tuan Faisal. Salam Ustaz. Sekejap Ustaz. Saya baru cari line ni. Okay, sila. InsyaAllah. Okay, baik. Alright. Okay, semua okay Iza okay? Okay, baik. Okay, sekarang ni kita baca. Nanti Ustaz akan jemput seorang demi seorang. Okay, baik. Ingat pesan Ustaz tadi. Kalau awak ada nota, nanti Ustaz akan tulis nota Ustaz. Nanti Ustaz kaji macam mana bunyi harakat satu ibayati irama mujawad. Nanti Ustaz akan share. Boleh Ustaz share bukan screenshot lah. Ustaz bagi tahu lah. Okay. Awak kena tulis sendiri lah. Okay. Boleh. Kalau gitu baik Ustaz suruh tiru je. Okay. Alright. Mula dengan a'udzubillah dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Harakat pertama. Sedia tahan nafas. Go. Qad aflahal mu'minun. Masuk harakat kedua. Sedia. Tarik nafas. Ingat harakat kedua permulaan dia lemah. Sedia tarik nafas. 1, 2, go. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Masuk harakat ketiga. Sedia tarik nafas. Ya, harakat ketiga nyaring. Tarik nafas. 1, 2, go. والذين هم عن اللغو معرضون. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Yalah. Baik, Ustaz jemput Denish dulu boleh? Ke awak belum boleh baca lagi? Boleh kan? Boleh? Okey, insya-Allah. Gitu lah. Okey. Auzubillah, bismillah. Billahi minasyaitonir rajim. Rendah betul tu. Tahap rendah awak tu jangan sampai suara tu banyak sangat tersekat. Okey. Pastikan rendah awak tu support.
Ya, bila nak dapat suara rendah ni, suara rendah. Okey, bila dapat suara rendah ni, okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, bila dapat suara rendah ni, nafas awak kena keluar sekalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Cuba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bagus. Terus. بسم الله الرحمن الرحيم. Bagus. Terus. قد أفلح المؤمنون. Lari sikit. Bismillah awak tadi tinggi. Qad aflahal dia jadi rendah. Okey, pitching awak lari. Cuba sekali bismillah awak rendahkan lagi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan lagi nafas tu. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, sekarang ada suara awak. Sambungan dia qad. Cuba. قد أفلح المؤمنون. Yes, nampak tak? Baru masuk. Okay. Terus allazi. Okay. Harakat kedua. Macam mana dia punya melodi Ustaz? Nada suara, tenaga suara lembut. Allazi. Awak kena senyum sikit, okay? Senyum dan gunakan sedikit getaran dekat hidung. Allazina hum. الذين Sumbang. Allazi. Lembut ya? الذي Ada suara lari. Allazi. الذي Sikit lagi. Naik lagi satu. Allazi. Na. Cuba. الذي Terus. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bagus. Cuma dekat solatihim. Bunyi solatihim awak kena ada macam break mengejut sikit. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Okay, solatihim. Terus harakat ketiga. Harakat ketiga, suara, tenaga suara, permulaan dia nyaring. Ustaz baca dulu boleh? Boleh. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. والذين هم عن اللغو معرضون. Okay, kenapa jadi macam gitu? Sebab ada 3 poin yang awak kena menaik. Okay, wallazi, anil dan mu'. Wallazina hum. Okay, dia belum rendah lagi. Awak just dia just awak hanya drop saja, tapi belum nada suara menurun.
والذين هم عن اللغو معرضون. Coba. والذين هم Ladhi. Walladhi. Keluarkan suara. والذين هم عن اللغو معرضون. Okay. Kat ujung tu dia macam kurang sikit. Okay. Latih lagi. Tengok dekat lagwimu. Law. Okay. Lagwimu. Wimu. Cuba. Lagwimu. لغو Ridu. معرضون. لغوي معرضون. لغو Law. Law awak jangan tekan. Law. Cuba. لغو Ridu. معرضون. Nampak kan? Okay. Masuk harakat ketiga ni, nyaring dia dekat mula saja. Lepas tu awak bagi dia flow saja. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya. Boleh Danish? Boleh Ustaz. Boleh, Alhamdulillah, Masya Allah. Okey, jadi awak take note mana yang Ustaz betulkan tadi, insya-Allah. Latih lagi. Okey, lepas tu nanti awak hantar voice kat grup boleh? InsyaAllah Ustaz. Okey, baik, insya-Allah. Terima kasih Danish. Okey Alhamdulillah. Ustaz. Sama-sama. Okey, seterusnya Iza. Iza Friza, cuba Iza. Okey, sebelum tu Tuan Faisal, sesi untuk diamond ni, okey, bukan 7 bulan 7 lagu. Okey. Mungkin untuk sesi diamond ni mungkin akan ambil masa setahun, ataupun dia paling cepat mungkin 10, 9 atau 10 bulan. Okey, untuk mahirkan bunyi bayati, bunyi Hijaz dan ketujuh-tujuh irama tu. Okey, mungkin tak akan ambil masa lama. Sebab untuk intermediate ni kita nak saya nak pelajar-pelajar semua mesti kenal bunyi awal dan bunyi akhir. Okey, pastikan kena mahir awal dan akhir. Okey, supaya masa kalau andai kata exam, insya-Allah kan, andai kata exam untuk kelas tahap 3, alright, advance, kita tak pakai nota. Kita terus pakai Quran. Okey, makna pakai Quran adalah kita akan kita akan mula dari surah Al-Baqarah dan terus susun. Tak ada anak panah, tak ada guide, kena susun mengikut kemahiran. Alif Lam Mim. Okey. Sama juga dengan sebab kita akan masuk Al-Baqarah, insya-Allah mungkin masuk Ali Imran, kita tengok dulu insya-Allah, okey. Boleh? Hmm, Okey Ustaz, memang sasaran saya kalau nakkan untuk label ni, saya dapat iramakan lah apa-apa ayat yang ada tu, kita boleh terus masuk lah kan. Tak adalah kita, maksudnya kalau apa segala lagu tu kita dah boleh praktikkan untuk ayat-ayat yang lain lah. Itu Untuk saya ni punya. intermediate. Ah, ah. Ya, betul. Kita akan teruskan dengan surah Al-Mu'minun ni.
Okay, untuk dapatkan. Tapi in the meantime kita tak harapkan nota saja. Kita akan masuk surah sikit. Okay, kita tengok apa sejauh mana boleh bawa ke tak. Itu. Okay, Macam boleh minggu eh? lepas Ustaz ada minta yang kuliah Ayyuhal Kafirun tu pun saya bolehlah kalau praktikkan apa harakat ketiga tu okey lah Hmm. kita boleh dengar lah bunyi dia tu kan. Maksudnya Mhm. macam tu lah. Ah, Yes, macam gitu. Teruskan latihan gitu. Ambil je surah apa, apa tapi Ustaz sarankan surah Kafirun. Kalau boleh habiskan surah Kafirun tu sampai harakat tak kisahlah ulang-ulang ke sampaikan harakat ketujuh pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang belajar sampai harakat 5 dulu kan. Jadi cuba susun sampai harakat 5 harakat dulu. Okey. Lepas ya tu Ustaz. nanti sebab akan Tuan Faisal masuk lewat, nanti tengok balik rakaman ni sebab saya ada bagi penerangan tentang bunyi harakat bunyi permulaan dan bunyi akhir harakat 1 sampai 3. Hmm. Okey, boleh? Harap. Terima kasih Tuan Faisal. Okey, baik. Okey, Izzah, cuba Izzah. Mula daripada a'udzubillah. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Sumbang. Hujung tu. Okey. A'udzubillah, sebab a'udzubillah kena gunakan nada suara yang rendah, betul? Jadi lebihkan kadar pengeluaran nafas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dengar tak suara nafas Ustaz? Dengar ke tak dengar? Tak ada. Tak dengar je. Okey, di sini dengar nada suara ni Ustaz buat nada suara paling rendah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dengar tak? Nafas tu yang awak kena buat. Boleh? Tapi janganlah rendah macam Ustaz. Memang tak dapat lah. Awak ambil yang limit awak saja. Okay? Cuba. Keluar apa? Apa tu? Lebihkan kadar pengeluaran nafas. Dari sekali. A'udzubillah. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Okay, bagus. Ustaz dengar. Perasan tak suara awak dia semakin dia orang kata macam mana, awak tak terlihat nak keluarkan suara tu. Suara tu keluar. Tak tak? Okay, sambung bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم Okay, awal tu kemaskan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Kan sedap tu. Kena cara dia mesti sedap. Okay, terus harakat pertama. Oh, the F. قد أفلح المؤمنون Bagus. Sikit lagi. Nada suara dekat qadaf. Qadaf. Qadaf lahal mu'minun. Sini. قد أفلح المؤمنون Mukminun. Okay, harakat pertama ni awak kena baca dengan nada suara yang relax tapi rendah. Lepas tu bila nada suara relax ni awak tak apa ni, tak perlu ada lantun. Okay, awak just bagi dia flow saja. Qad qad aflahal mu'minun. Terus Nur. Na 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 na. Itu. Cuba sekali.
قد قد أفلح المؤمنون. Bagus. Harakat kedua. Lembut ya. Alladhi. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Okey. Ada suara tu tertinggi. Pada Aflahan tadi rendah. So harakat kedua ni dia tertinggi sikit. Okay, cuba awak adjust balik. Tadi bunyi dia just mu'minun alladhi. Awak hanya naik satu tangga saja. Alladhi. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bagus. Okay, tengok dekat khosyi'un. Khosyi'un. Cuba. خاشعون. Yes, awak nak kena ni. Awak kena santai sikit dekat burdah 3 ni. Khosyi'un. Bunyikan dia jelas. Un. Kho. One two go. خاشعون. Bagus. Harakat 3. Walladhi. Nyaring. والذين هم عن اللغو معرضون. Okay, not bad. Bagus. Cuma dekat walladhi tu sikit. Walladhi. Walladhi. Di sini ya. Setiap harakat dia harakat satu, dia rendah, dua dia naik sikit, tinggi naik sikit, betul? Tapi naik itu dari segi apa tu Allah SWT. Dia naik itu tak banyak, satu tangga saja. Okay. Qad af alladhi walladhi. Nampak? Qad af alladhi walladhi. Okay. Tenaga suara awak daripada harakat 1 sampai 3 sama. Okay. Rendah juga. Okay. Cuma awak just kuatkan suara tu sikit demi sedikit mengikut gerakan harakat tu. Okay. Cuba dia sekali walladhi. Okay. Kekalkan suara Allah SWT. Suara daripada qad aflahal tadi. Qad aflahal jadi suara tu. Qad aflahal. Suara tu masuk dekat walladhi. Okay. Cara dia awak Allah SWT. Dekat walladhi awak jangan terlalu harapkan dekat sini. Okay. Sebab tu suara getaran tu tak dapat. Awak fokus pada sumber suara perut. Walladhi. Ingat bila kita nak keluarkan suara perut ni, nafas ni dia kena keluar sekalian. Dia tak boleh tertahan. Walladhi. Dan rahang jangan lupa. Rahang ni adalah saluran utama suara. Jadi kedepankan rahang tu sedikit supaya awak dapat kontrol suara perut tu. Boleh? Cuba lagi sekali. Walladhi. والذين هم عن اللغو معرضون. Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Bagus. Okey. Dapat? Sedap tak? InsyaAllah. Tak kan? Nampak? Kalau awak guna cara yang betul, suara awak macam mana pun mesti boleh. Okey.
Percaya tak cakap Ustaz? InsyaAllah Percaya Ustaz. kan? Tapi dia bergantung pada awak juga. Okay? Okay, Ustaz share je. Tapi kesungguhan tu mesti datang daripada Izzah juga. Okay? Kalau Izzah betul, sungguh-sungguh, Izzah take note mana yang Ustaz betulkan tadi, Izzah latih dan fokus pada part tu sahaja. Sekarang ni untuk Izzah, suara perut tu dia agak sukar sikit nak keluar. Okay? Right? Jadi latih untuk keluarkan suara yang berbunyi قد أفلح المؤمنون. Walaupun nada suara awak awak punya tekak ni wanita, okey, nada suara tinggi sedikit, tapi awak sesuaikan dengan nada suara awak. Tapi pastikan ada bunyi apa orang panggil lah, getaran suara dalam tu. Okay, getaran tu. Okay. Ada berapa bahagian kena jaga? 3. Okay. Perut, rahang dan juga hidung. Okay. Perut, tempat tenaga kita. Rahang, saluran utama suara. Hidung, support untuk harakat 1, 2 dan 3. Nampak? Okay. Alhamdulillah, insyaAllah. Jelas? InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Izzah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. Nanti jangan lupa bagi duit raya. Okay, baik. Kita ada Ustaz gua. Okay. Tuan Faisal, cuba. Dapat Tadi saya terangkan balik melalui melalui perbetulkan Izzah. Okey, kalau tengok bunyi setiap bunyi harakat 1, 2 dan 3 ada fasa dia. Okey, tengok dekat anak panah ni, inilah fasa dia. Okey, fasa untuk utama dia mesti rendah, datar dan naik sedikit. Okey, akhir dia mesti mendatar dulu. Mendatar dulu, lepas tu naik, lepas tu menurun. Bunyi dia mesti, untuk qad aflahal ni bunyi dia mesti dalam. Qad aflahal mu'minun. Okay. Kadar pengeluaran nafas mesti apa? Lebih Ustaz. Mesti lebih. Bagus. Mula daripada auzubillah, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Terus. بسم الله الرحمن الرحيم Bagus. Terus. قد أفلح المؤمنون Dia sikit lagi disumbang dekat permulaan. Awal dengan akhir tu disumbang sikit. Qad aflahal, gerak dia relax saja. Qad aflahal Okay. Gerak satu-satu. Qad aflahal mu'minun. 1, 2, go. قد أفلح المؤمنون Okay. Mukminun tu ada lagi satu tangga tak turun lagi. Mukminun. Cuba. قد أفلح المؤمنون Yes, tu hujung tu. Alhamdulillah. Okay, terus allazi. Allazi harakat kedua nada suara
lembut. Ada apa ni, support dengan nada suara suara hidung, getaran hidung ni supaya ladhi tu bunyi dia lembut. Bunyi rendah sama juga, cuma masuk ladhi saja. Alladhina hum. Cuba. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Okay, bagus. Suara tu dah ada, cuma gerak alladhi tu agak kurang sikit. Alladhi, alladhi. Ladhi tu macam dia macam susah kita nak hasilkan bunyi tu. Okay, bunyi dia. Alladhi. Cuba. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bagus, cuma dekat fi. Burdah fi dengan solatihim. Perhatikan baik-baik. Alladzina hum fi solatihim. Okay, fi dua kali. Na 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 solatihim. Cuba, alladzi. الذين هم في Ha, Macam mana tadi Ustaz? fi. Dia mesti mula daripada nada suara menaik. في Fi. في في Solah. Ha, itu. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Okay, boleh. Bagus. Cuma nak kena latih في untuk dapatkan fi solatihim. Gitu. Bunyi untuk harakat kedua. Okay, masuk pada harakat ketiga. Permulaan dia mesti nyaring. Okay. Bunyi getaran yang sama Tuan Faisal buat tadi dekat al-ladhi dan juga qada'af. Cuma lontaran dia berbeza. Lontaran dia menjadi nyaring. Dia tak jadi lembut dan rendah lagi dah. Dia jadi nyaring. Boleh eh? Walladzina hum. Cuba. والذين هم عن اللغو معرضون. Ada sumang sikit. Yang mana Ustaz? Dekat anil lagwi. Okay. Yang tengah tu sikit problem. Yes. Tengah tu saja. Mungkin sebelum ni pernah belajar apa? Sebelum ni kan pernah belajar menjawab kan. Jadi bentuk lagu tu seakan-akan sama. Yang ni dia lain sikit sebab kita nak bawa seni dalam bacaan. Kita tak nak bawa biasa-biasa. Okay. Pertandingan buat biasa-biasa susah nak menang. Faham? Wallazi, nyaring dulu. Lepas tu drop dulu. Walladzina hum, drop. Nahum anil lawimu. Okay. Lawimu. Anil dulu. Anil lawimu. Ridun. والذين هم عن اللغو معرضون. Bagus. Anil law dah jadi sikit, cuma nak kemahkan. Cuma bunyi mu'ridun. Mu'ri. Alhamdulillah. Okay, mu'ridun naik dulu sebab lawimu. Okay, mu' tu dia ada gerak sikit Mu'ri. Ri ni dia ada sedikit dia ada satu tangga lebih kurang. Mu'ridu. Du. Okay.
mu'ridun. Na na. Masa nak buat mu'ridun ni gunakan hidung sedikit. Mu'ridun. Okey, cuba sekali ambil mu'ridun saja. Lawi Mu'ridun. muridun. Banyak sangat tu. Dua kali saja. Okey. Maknanya nak buat lantun dekat ridun tu kita hanya hembuskan nafas melalui hidung. Mu'ridun. Gitu. Mu'ridun. Cuba mu'. Rimu. Mu' je, Ridu. masuk mu' saja. Mu'ridun. Muridun. Nada suara dun mu'ridu du u ah u gitu. Yes, tapi kena tekan dulu. Tekan tu nada suara dia tinggi sikit, naik sikit. Mu'ridu. Muridun. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Bunyi dekat anil lagwi mu'ridu. Okey. Perhatikan lagi sekali. Dapatkan, kemaskan. Alright. Mungkin untuk ni surah Al-Kafirun tu nanti latih. Kalau free latih lah. Okey. Kalau dapat kan. Fokus untuk mahirkan harakat 1, 2 dan 3 ni. Boleh? Yes, Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Faisal. Bagus. Okey. Dapat Alright. Okay, so jadi untuk intermediate ni secara kena sedia maklum ustaz akan surau buat sampai jadi. So jadi kalau selain hari kelas kena latih betul-betul supaya bila masuk time kelas dia memudahkan untuk ustaz dedahkan teknik baru. Okay, teknik baru, cara baru. Dia bukanlah baru sangat, awak bolehlah ke depan. Nampak jadi tak terlalu ketinggalan kat belakang. Alright, sebab bila kita masuk dekat harakat 4, 5, 6, 7, geraknya dah berbeza. Awak tengok ni. Okay, gerak dia berbeza. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Nada suara dah berbeza, cara nak baca pun berbeza. Wallazina hum li furujihim hafizun. Okay, dia ada elemen-elemen yang kita kena masukkan dalam bacaan. Okay, kalau masuk harakat 6 kita pertama illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Apa? Masuk qitaah yang kedua aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Harakat 6. Habis harakat 6 masuk harakat ke-7 kita nak tutup suara jawabul jawab. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Habis, perasan tak ustaz kalau baca duduk diam tak?
Macam budak spastik kan baca nampak tegak di sini nampak. Okey, untuk apa? Untuk kita dapatkan seni dalam bacaan tu. Kita bukan solat. Nampak? Okey. Kalau kita dapatkan seni bacaan yang unik untuk kita menang pertandingan, itulah cara dia. Bukanlah gerak macam ustaz tadi. Okey, itu untuk highlightkan macam mana awak nak latih untuk biasakan dengan geraknya. Tapi kalau awak pertandingan, let's say ustaz pertandingan kan, ustaz bawa Famani Bertara, tak adalah gerak begitu. Kita duduk macam biasa tapi ada gerakan sedikit. Famani Bertara adzalika faulaika mu'adun. Dia tak adalah gerak macam itu tak dia lah. Okay, itu nak bagi tahu bila kita nak latih satu benda, ada cara dia dan cara mudah yang kita tak perlu gunakan tenaga yang paling banyak. Okay, sebab kita punya anak tekak ni tak biasa lagi. Bila tak biasa dan kita harapkan seluruhnya dekat dia aja, dia penat lah. Okay, yelah. Boleh, ada apa soalan? Tak ada, Danish okey? Ada soalan tak, Danish? Tak ada Ustaz. Tak ada. Jelas tak penerangan Ustaz tadi? Awak tahu tak awak nak kena buat apa lagi? Semua jelas tak? Kena praktis. Jelas. Semua tahu nak kena buat apa kan? Untuk harakat 1, 2 dan 3. Lepas harakat 1, 2, 3 baru kita masuk harakat 4 dengan 5. Okay? Dia mungkin akan lambat sikit, tapi kalau konsisten, insyaAllah akan nampak perubahan. Paling dekat mungkin Ustaz boleh cakap lah, paling dekat mungkin 2 bulan. Okay? Dia mula-mula kita masukkan macam kurang sikit kan, ada apa, kita buat pun macam ada lelet sikit. Jadi dia tak perlukan full day. Okay? Dia perlukan satu masa, tapi hari-hari konsisten. Itu saja. Okay? Cari satu masa. Boleh? Ataupun buat sambil-sambil. Sambil tengah drive ke, just baca saja yang mana ingat. Tapi bila habis drive tu baru dengar balik, oh silap dia kat sini, dia akan membantu lebih cepat untuk kita ingat pergerakan tu. Alunan tu boleh Okay, ni hampir 1 jam setengah ni. Sebab tu kelam mujawab ni Ustaz nak cari masa yang Ustaz boleh lebihkan masa. Ustaz cari masa untuk lebihkan masa, supaya Ustaz boleh terangkan benda-benda yang necessary, yang sepatutnya Ustaz share. Okay, kadang-kadang kelas kita tak tahu siapa datang atau tak datang tak kan. Okay, boleh insyaAllah. Alright. Okay, itu saja untuk hari ni. Dah masuk maghrib lagi 20 minit 17 minit 23 minit lagi 23 minit. Tepat Ustaz lagi 23 minit insyaAllah. Okay, alright. Itu saja untuk hari ni. Okay, nanti Ustaz nak audio bacaan untuk minggu ni. Tahun depan okay, tahun depan kita akan masuk Januari. Okay, Januari. Jadi kita akan full swing 5 hari. 3, 10, 17, 24, 31. Kalau nak cuti juga, okay, kita mungkin Ustaz akan lebihkan masa macam sekarang ni. Okay, boleh Kalau nak cuti lah, 3 bulan tu nak cuti, boleh, tak ada masalah. Cuma kita akan lebihkan masa macam inilah. Boleh? Okay, macam mana? Nak full 5 hari ke nak cuti? Baru masuk tahun baru kan. Masuk 3 bulan. Nak kelas kan nak cuti? Cuti Ya Ustaz. Dan kalau kata tak cuti, saya pula cuti. Tapi saya ikut je kan. Macam hari ni pun lambat. Okay, baik. Saya Ini ikut macam je mana? Ustaz. Ya? Saya ikut je.
Ikut je. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay. Dia ni macam mana? Nak cuti ke nak kelas? Nak kelas Ustaz. Nak kelas. Okay. Nak kelas. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alright. Kalau segitu 3 hari bulan kita akan mula kelas. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita akhiri sesi kita dengan suratul Asr dan tasbih kifarah. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin Rabbil Alamin. InsyaAllah. Okay. Kita jumpa pada minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah.